Penceramah ke? Hari ni tak ada penceramah minggu ni. Malas patut ada penceramah. Syekh Okay, kita okay, pun okay. saya tak pasti dah balik ke belum daripada Syekh mana? Syekh Azhari. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, first kali saya nak Ya. ucapkan belum lambat lagi, ni baru second Ramadan. Betul. So selamat puasa semua, ahli warga Jakis, tuan-tuan perempuan, harap semuanya mulakan dengan ceria, happy kan, jangan lemau-lemau kan. Sebab apa ni, terbalik, saya terbalik. Kalau saya macam tadi, bukan kata bulan puasa dia lemah. Kalau saya, godaan saya kalau puasa di bukan bulan Ramadan, saya lagi lemah. Kalau bukan bulan Ramadan. Sebab saya lagi payah nak puasa ke? Sama lah. Sebab kita dikelilingi orang yang sentiasa makan kan. Dan dekat Jakis kan semua ada booting makan semua kan. Jadi excuse kita memang saya punya tu saya iman saya tak kuat dah. Tapi kalau bulan Ramadan ni alhamdulillah sebab kita kelilingi environment kita semua orang puasa. Betul. So makanan pun tak dapat depan mata. So iman tu kuat sikit lah kalau saya. Dia terbalik sikit macam. Environment. Suasana tu main peranan. Betul. Jadi macam tu, itu saya lah kan. Kemudian kalau macam tuan-tuan perempuan kan, macam semalam, siapa yang pergi bazar kan? First time pergi bazar kan? Okay, ada kita harga mahal sekarang kan. Terasa memang mahal dia. Jadi kita kena atur perbelanjaan kita. Makan kalau kata, mungkin lah macam saya memang pemalas masak. Satu lagi dah alasan. Sebenarnya malas. Dia dah level tak ada lain. Dah ada anak-anak kecil tak nak kena rajin masak. Tak kena bawa balik lauk juga. Gitulah. Macam petang tu kan, macam kalau kita ada 3 keluarga kan, saya beli secukupnya. Jangan saya macam nanti makan dah boleh. Semalam saya bukan adik-adik saya. Pukul 4 petang dia dah pergi bazar. Sebab dia orang cuti, saya kerja kan. Dia pergi ambil gambar lagi kat rumah. Masya Allah, ni memang ni. Kalau yang seorang tu beli memang penuh belakang muka-mukanya. Dah boleh buka gerai balik lah kalau beli tu. Dia banyaknya beli kan. Lepas tu nanti akak dia cakap di senarai akak. Okay, nanti akak beli apa yang kita tak beli. Saya beli sikit je lah sebab dia boleh banyak dah. Jadi maknanya, tapi masa buka tu alhamdulillah sebab semua memang kuat makan. Habis lah kan. Jadi tak ada kata membazir. Jadi kita beli makanan ikut kemampuan perut kita nak masuk. Betul. Jadi kalau kita rasa perut kita si kecil, kita boleh banyak, tu membazir. Jadi ikut kemampuan dan tekak kita lah. Jangan bazir sangat, jangan sampai membuang membazir kan. Kemudian jaga kesihatan. Gula tu kurangkan. Ni dah peluang dia kan. Peluang dia nak kurus ni. Tapi bila pergi bazar, dia ada satu gerai tu, gerai air 18 balang. Jam pun dia tengok. Saya kalau macam dulu-dulu kan, tahun lepas saya share dengan anak saya lah, panggil 3 orang yang sama je. Kalau beli buka tu mesti seorang 2 jenis air. 2 mesti wajib. Dia boleh habis ke dia combine terus? Habis. Jadi maknanya sebelum ke tengah malam dia tidur tu mesti habis. Tapi tahun ni memang gula kat rumah saya 2 hari ni jimat. Sebab dia semuanya cut sugar. Dia yang satu memang tak minum gula, yang nombor 3 pun cut sugar. Makan sikit je saya, untung betul gula aku tak gerak ni. Mahal gula dah mahal. Kan, jadi alhamdulillah dia ada kesihatan, ada kesedaran sikit kot, nak mengkuruskan badan kan. Dulu tu debab kan, isi sangat 2 orang tu. Kata okey saya sokong ni lah. Jadi susu pekat tak bergerak, gula pun tak bantu, memang air kosong. Malas sih sebenarnya. Malas. Saya mama nak bantu ni boleh ke? Tak payah cut sugar. Cut sugar. So, makan nasi banyak-banyak tak payah. Apa ni kurangkan nasi. Yelah. Kita galakkan sebab dia nak ada semangat nak kurus kan. Jadi kita memang galakkan. Jadi stay kesihatan, and then kata macam dibincangkan tadi, amalan. Okay, macam mana kenapa orang kalau pergi haji, orang kata kalau balik haji tak berubah tu memang tak mabrur lah hajinya. Sebab dekat 40 hari dia kat Mekah. Betul. Dia beramal, beribadah, sembahyang kan, ibadah. Tu dah dapat suasana tu kan. Jadi kalau kita maintain tu, apa yang dibuat dekat Tanah Suci, bawa ke negeri kita balik, ke Malaysia, dan dia kekal sebagai orang yang beribadat terus, memang dia betul-betul istiqamah dalam hati dia dan boleh berubah diri dia dalam masa 40 days tu. Jadi kita dekat 30 hari puasa, kita kalau kita memang mengaji, tadarus, tahajud, semua. Kalau kita boleh teruskan sembahyang kita maintain 30 hari, and then kalau kita boleh teruskan sebenarnya kat luar lepas Ramadan tu. Dah biasa dah amalan hari kita. Dah jadi bila tak buat tu kita janggal, rasa pelik. Aku tak buat macam rasa janggal. Jadi kebiasaan tu tuan-tuan pun kena teruskan. Kemudian macam tadi Bojah kata, Allah turun ke langit dunia tu betul. Masa bulan puasa ni lah Allah turun, macam dekat buku tu paling orang kata
makbul doanya. So Hmm. kita nak buka puasa ni setengah jam kita handphone kan. Jadi setengah jam kita berdoa lah apa-apa dengan Allah, apa yang kita nak. Cuma kena ingat doa ni bukan time tu juga Allah bagi. Ada doa yang Allah kata tangguhkan sebab masa tu mungkin tak sesuai. Betul. Belum Mungkin sampai. belum masing-masingnya. Mungkin Allah bagi yang lebih baik daripada kita tak tahu mungkin benda tu tak elok untuk kita. Betul. So kena redha. Habis tu kadang kita tak tahu apa yang terbaik untuk kita. Apa yang Allah tu dia yang terbaik. Itu kena pegang prinsip tu lah. Okay. Kemudian lagi tu je dapat nak cakap lagi kesihatan, sama puasa. Lagi satu, kalau puasa mulut kena jaga, hati kena jaga. Sekurang-kurangnya kalau kita mengata orang dah hati tak keluar dosa lagi. Tapi jangan mengumpat kan. Kita kena kontrol. Sebab itu orang kata kadang-kadang jangan sampai ke petang kita puasa dapat lapang dahaga je. Betul. Sia-sia je kan. Pahalanya kosong. Jadi kita kena lagi, saya tak tahu kalau lelaki, kalau perempuan memang suka berborak, mengumpat kan. Jadi tutup mulut tu. Jadi mulut tu jangan cakap benda yang tak elok kan. Kadang maki orang, kata biasa. Bahasa-bahasa Biasa. Tapi kalau orang Melaka, kalau saya ada daerah Melaka tu, kalau bahasa tu memang kasar-kasar kan. Jadi mulut tu kena jaga, jangan maki orang, jangan marah orang, jangan menghina. Macam kita dah terbiasa. Jadi apa kita environment juga. Ya, suasana kan. Suasana jadi mudah kalau macam geng tu sampai. Jadi mulut tu bahasa tu automatic mula. masuk. So kalau macam tu tutup mulut. Kita kata pun kalau kawan dia terlepas puasa. Tegur puasa. Jadi lain orang tu pun segan. Kan? Jadi amalan kita jangan pastikan kita mulakan pagi dengan puasa, hujung tu kita dapat pahala puasa tu penuh. Jangan kosong. Lepas tu kalau ada rezeki lebih, bagilah makan pada orang-orang yang screen kita, nak sedekah makanan sebab kita bagi orang makan. Orang berpuasa makan, umpama kita dapat juga pahala dia berpuasa. Tahu puasa kita ni ada yang rongak-rongak pahalanya. Kan mengata orang, mengumpat orang kan. Jadi Allah dah suruh sampai 30%, kita pergi orang makan. Allah top up balik dengan puasa, umpama orang tu puasa macam anak yatim ke. Tapi kalau bagi macam kalau bagi makan orang macam saya ni tak tahu dapat ke tidak. Pahala tu insya-Allah dapat kan. Jadi kalau ada rezeki lebih, berapa sikit kurma ke apa-apa yang ada kan. Kalau jalan tu tukarlah pinggan jual dah ke sebelah. Macam dulu kan. Jual depan duduk sebelah. Apa dia panggil? Punjungan. Tukar Punjungan. Tak tahu kan? kampung sebut punjungan lagi. Jadi kalau macam tu tukar kan. Macam kalau asalnya kita masak dapat satu kuih, petang tu dapat tukar dapat 5-6 kuih. Semua tu tukar kan. Tu alhamdulillah. Jadi macam ada rezeki tukar. Kalau rezeki tak ada, habis saya nak share lagi amal kita sesama yang senang. Zikir lah. Masa duduk yang selapang ni, dia zikir. Allah paling suka subhanallah walhamdulillah tu Allah kan. Lepas tu Allah kata, tapi yang sebaik-baiknya selawat pada Nabi, Allah akan selawat pada kita. Jadi itu 10 yang kali kan. the best. Selawat pada Nabi, Allah selawat pada kita. Jadi itu, bayangkan, Allah selawat untuk kita. Bukan senang kan. Kedua, Allah suka subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sampai saya buat bekerja tu, zikirlah. Tak payah nak fikir pasal dunia sangat masa belum puasa ni. Kan? Masalah kita memang ada. Masalah dunia ada, masalah anak, masalah kerja, masalah suami, semua ada. Tapi kita kena pandai handle. Macam baru ni saya sharekan yang 5 keluarga kena yang bunuh 4 orang dan dia sampai bunuh diri sendiri kan. Saya ingat bangsa lain. Tapi saya terkejut sebab bangsa kita orang Melayu. Ya, saya kata masya-Allah. Tapi kita katakan itu antara dia, kalau dia buat betul, itu antara dia dengan Allah. Sebab kita tahu masa situasi berlaku tu, apa sebenarnya yang kena kat dia. Tekanan macam mana dia hadapi. Sebab dia ketua keluarga, dia kena mungkin dia aku nampak raya, aku nampak puasa, duit banyak. Mungkin suasana tu yang buat dia tekanan sampai mungkin dia sampai hilang sedar dia kan. Kita tak tahu, jadi kita jangan hukum orang. Betul. Orang yang bunuh diri ke apa, jangan hukum orang. Sebab kita tak tahu situasi tu, apa keadaan dia, ada apa level dia, kita tahap kesedaran dia. Betul. Itu tak ada dengan Allah. Ya, itu adalah. Tapi kita kena jaga kesihatan mental kita, semua itulah. Macam saya katakan, masalah ni bukan tak ada jalan penyelesaian. Ada macam-macam jalan. Kalau dapat masalah, bolehlah sedia 2 minit, lepas tu fikirkan perancangan macam mana atur. Plan A tak boleh, B tak boleh, B sampai ke D, E. Okay, kalau hujung ada sudahnya, hujung patah balik pada, jumpa pada ketua. Contohnya kan, saya cuba sekian, tak boleh settle point. Konsak lah. Jadi saya dah cuba sekian, keterangkan ini. Jadi ketua tu faham, kau dah cuba macam jalan, tapi kau jalan mutu. Mungkin dia ada cadangan lain. Dia untuk kerja lah, saya tak pasal kerja lah kan. So, good luck semua, tempuh hilal Ramadan dengan baik, cemerlang. Marilah kita sama-sama jadi hamba Allah yang semakin taat dan elakkan daripada
kemungkaran. Saya tak cakap pada saya ni sebagai baik, tapi saya pun orang kurang baik dan mungkin orang nampak saya baik sebab Allah tutup aib saya. Dan jadi kita sama-sama doa, kita cemerlang bagi Allah, rakyat hamba Allah yang baik di dunia dan akhirat, insya-Allah. InsyaAllah. Itu saja Tuan Taufik. Terima kasih Puan. Ada satu doa yang dianjurkan, sangat dianjurkan untuk kita selalu ulang dalam bulan Ramadan. Apa dia Tuan Mujahid? Banyak tu. Salah satunya Allahumma innaka afuwun. Allahumma innaka afuwwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Itu pun kena tahu juga kenapa kenapa? al-af. Kenapa? Kita suka sebab bahasa Arab ni dia sangat tepat. Istilah yang digunakan. Kan. Contoh, Kenapa? dia al-maghfirah, dia kata dia gini kot. Dia gini, kalau macam pengampunan ni, dia bila setiap orang buat dosa, dia akan memberi kesan. Ya, betul. Dan kesan ni sampai ke hari akhirat walaupun dia bertaubat. Ini ada bekas lah, ada bekas. Dia akan bekas. Kan ada yang kata sehingga kena cuci dengan neraka. Kita nak seperti macam tu. Jadi dia biasa dengan al-maghfirah dengan al-af. So kalau al-maghfirah ni dia mungkin diampunkan tapi dia masih ada kesan di dalam hati dia. Ada bekas lagi. Ada titik hitam tu lagi kan. Titik hitam mungkin ada, tapi dia ada bekas. Ya, ada bekas lah. Sikit lah kan macam tu. Tapi al-afu ni dia adalah satu pengampunan yang secara total memang ditutup terus daripada rekod dia. Bersihkan terus, dipadam terus lah. Dah tak ada bekas. Bekas pemadam pun dah tak ada. Betul. Kalau salah pun beritahu jugalah, saya takut. Betul. Sebab dalam macam tadi mau berjalan cakap kan, dia kan macam keampunan tak Allah mengampuni kita ni memang kalau kita ni penjenayah ataupun kita adalah pemaksiat. Dan bila bertaubat, sebab bertaubat Allah terima, masa di akhirat besok kita tak akan dibentangkan kesalahan kita, dipahamkan masa dihitung. Itulah sebab kita dah nak tutup kan. dah. Betul. Dia padam. Dah padam habis. Dia maksud padan apa nama? Kalau banduan tu dia panggil apa? Pengampunan. Maksudnya dia tak ada record, jenayah dah tak ada, mana kata clear terus. Tak ada catatan pun. Kalau buka buku tu tak ada apa-apa kan. Betul. Sebenarnya itu dia yang paling penting pun. Betul. Pembebasan daripada api neraka. Betul. Hujung. Dan satu lagi mungkin semua orang tahu sebenarnya, setiap hari Allah akan bebaskan ataupun padamkan 60,000 nama daripada jadi ahli neraka. So kita hari-hari mohon petang tu, mohonlah kita ni adalah, mohon ya Allah, padamkanlah nama aku bukan sebagai apa, sebahagian daripada bukan sebagai ahli neraka. Sebab 60,000 nama setiap hari kan antara kita kan. Kita share sebab kadang kita pun terlupa tapi kita saling mengingati kan. Betul. Yang tadi yang Arif cakap itu benda macam simple. Macam kata zikir subhanallah alhamdulillah tu sikit. Tetapi kan kita kan kena tahu bulan puasa ni kan yudha'af lahul hasanat kan. Sampai berapa? 70 kali ganda. 70 kali ganda, betul. Ataupun lebih. Minimum 70 atau lebih. Ikut ke Tuhan lah, dia nak bagi berapa banyak. Kan kecuali puasa tu Allah sendiri yang memberikan. Kita tak tahu berapa banyak kali ganda dia puasa. Betul. Jadi walaupun subhanallah alhamdulillah tu mungkin dia boleh jadi 70, mungkin boleh jadi 7,000, terpulang lah pada Tuhan kan, sebab dia al-ghani wa antumul fuqara. Kamu semua lah orang yang fakir kan. Allah tu kaya, dia tidak memerlukan pada sesiapa pun. Nampak mudah. Satu lagi. Saya tu pun memang ni kalau saya baca dia kata kalau muslim tahunya mungkin ringan pada lidah kita menyebut, tapi kelam kabut malaikat untuk mencatat sampai penat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Itu amalkanlah, itu pun biar simple. Betul. So kita 2 minit tu berapa puluh kita bercakap kan. Ringan pada lidah tapi berat pada timbangan mizan kan. Ya, betul. Ini semua kaedah-kaedah nak menangani stres ni. Betul. Puan kata tadi jangan stres. Betul. Allah kata ala bizikrillah tatma'innul qulub. Betul. Berzikir tu akan menenangkan jiwa. Betul. Dan tuan-tuan perempuan, last lah. Saya ingat dia siap. Dia tak ditutup. Biar saya yang tutup. Last sekali. Kita hendaklah berdamai dengan takdir. Mungkin apa yang kita hadap tu kita mungkin rasa susah, tapi bertenang dan jangan berlawan dengan takdir. Bertenang dan terima takdir tu, insya-Allah kita akan lebih mudah untuk menjadi hadapan ke jalan ke depan. Itu je sebenarnya. Baik. Okey. So banyak dah. So banyak yang dikongsikan pada minggu ini sebagai pembukaan. Ramadan insya-Allah. Pembukaan Ramadan ni memang betul-betul awal Ramadan kan, baru 2 Ramadan.